Saya nak tahu macam mana dosa saya Allah ampun atau tidak. Ada tanda-tanda ke tak dosa kita Allah maafkan? Jawabnya, orang yang telah diterima taubatnya, maka dia semakin ringan kepada perkara ibadat. Itu saja. Kerana dosa kita ni macam dawai, macam tali. Nak sekali buat dosa, kubik satu tali, belik kita. Buat pula dosa esok, ambil tali lagi, belik yang kedua. Lama-lama terikat tak kita. Dari nak buat, nak gerak, payah tak? Payah nak buat ibadat. Okey? Lepas tu kata Imam Ghazali, inna siqataz zunubi tamna'u min khiffatil ibadati. Sesungguhnya belitan tali dosa itu akan tubuh badanmu, dia belikmu, menyebabkan tidak rasa ringan bagi kamu nak melakukan amal ibadat. Bila kita sudah bertaubat daripada dosa, Allah ampun, jadi tak ada dah dosa, tali itu sudah putus, maka kita akan jadi ringan. Faham? Jadi kalau kita rasa berat nak baca Quran, berat lagi nak sedekah, berat lagi nak duduk surat, tanda banyak lagi dosa yang tidak mendapat keampunan Allah.